kan. Tapi masa tu cikgu saya pun macam tak boleh nak bagi jawapan. Dia kata macam tak tahulah, cikgu pun, tapi dalam buku ni memang tulis Tanjung Pengharapan. Jadi saya ingat tu tentang tempat tu di Afrika tu namanya ialah Tanjung Pengharapan. Sebab orang logik matematik ni dia nak cari apa logiknya nama tempat. Saya dalam kemudian, tapi hanya kerana tu syukurlah. Masa kita belajar tu tingkatan 1, tingkatan 2, dia jadi macam saya tanam azam, agaknya satu masa nanti saya doa mudah-mudahan saya dapat pergi tempat ni. Saya nak tengok namanya tu. Betul tak nama tempat tu ialah Tanjung Pengharapan. Diizinkan Allah tahun 90-an lah, selang beberapa tahun saya jadi cikgu, dapat peluang pergi ke Afrika Selatan. Dan dekat Afrika Selatan tu dapat peluang pula pergi ke kawasan Cape Town yang ada tempat yang digambarkan kan. So saya pun cari signage Tanjung Pengharapan. Akhirnya saya jumpa. Tapi namanya bukan Tanjung Pengharapan. Namanya The Cape of Good Hope. Saya kata, inilah dia tempat ni yang dipanggil Tanjung Pengharapan. Rupanya penulis kita mengubah The Cape of Good Hope ini kepada Tanjung Pengharapan, sesuai untuk orang Malaysia faham tempat tu. So itu orang logik matematik. So mesej yang saya nak sampaikan, bukan saya pergi ke Afrika, tak. Saya nak riak buat apa pergi Afrika je kot. Mesej yang saya nak sampaikan ialah tentang ada murid yang begitu. Kan? Dia hanya berasa puas dalam pembelajarannya kalau soalan-soalan tentang perkara-perkara tertentu itu dapat jawapan. Jadi benda tu yang cikgu kena faham. Tapi nasib saya baiklah, walaupun zaman tu Howard Gardner tak cerita pasal logik matematik, cikgu tak marah saya pun masa tu. Asyik tanya, jawab boleh dia. Tak ada, yang tu tak ada. Rezeki saya, cikgu saya baik masa tu. Dia pun, walaupun dia tak tahu, dia layan saya dengan baik. Atau cikgu pun tak tahu. Banyak lagi yang saya tanya tu. Saya jadi macam pelik-pelik tempat-tempat tu kan. Ada tempat-tempat saya tanya. Tu antara yang saya tanya ialah Tanjung Pengharapan. Banyak lagi. Zaman-zaman tu secara tak langsung saya timbul minat saya untuk belajar masa tu sedikit sebab kita belajar banyak pasal luar negara tu. Kalau geografi belajar pasal Ontario lah, Kanada lah, Prairie lah. Azam saya ialah nak pergi ke tempat tu. Semua saya ditakdirkan, Allah berikan saya pergi Kanada, izinkan saya ke Kanada, izinkan saya pergi tengok Australia, Kalgoorlie. Semua benda-benda yang nama-nama, suka tengok nama je sebenarnya. Belajar memang tak pandai sangat, tapi belajar tak pandai. Tapi saya suka dengan nama-nama tempat yang tempat macam tu. Memang niat saya, yes, satu masa saya akan sampai. Syukur sampai banyak tempat yang dalam sejarah dengan geografi tu sampai. Alhamdulillah. Itulah, saya ingat. Ada lagi? Cukup pakai studio kot. Saya rasa setakat inilah podcast macam kita. Macam dah banyak kita cerita podcast ni. Kan penaja pun tak ada buat air ke apa. Okey, jadinya hari ini berakhirlah sudah. Dan siri podcast kita pada hari ini yang mana memfokuskan tentang salah satu elemen dalam reformasi pendidikan, iaitu memperkasakan JPN dan PPD. Dalam masa yang sama, kita turut membincangkan tentang bimbingan kepada JPN, PPD dan kepada pentadbir-pentadbir dan guru-guru di sekolah. Jadi untuk akhir kata, satulah soalan kepada tuan. Kan kalau John Maxwell dia ada beri satu quote, iaitu success is not a destination but a journey. Yang mana saya rasa kita sebagai pendidik perlu faham bahawa kita sebenarnya bukan saja kita nak menuju ke kejayaan, tapi dalam masa yang sama perjalanan sepanjang kita nak menuju ke kejayaan tu pelbagai kita tak boleh mengabaikan murid-murid yang mana bukan saja yang kurang cemerlang ataupun kurang orang kata kuranglah kepandaiannya. Jadinya apakah nasihat tuan kepada guru-guru supaya dalam masa yang sama guru-guru ini tidak menumpukan perhatian juga kepada murid-murid yang kurang bernasib baik dalam bidang pendidikan ini? Okey. Betul lah, success is not a destination but a journey.
banyak juga orang menulis tentang perkara ini, dan antara penulisan yang baik yang saya terbaca ialah tentang penulisan James Clear. Dia tulis dalam An Atomic Habit, kalau tak silap saya. Dalam An Atomic Habit tu dia tulis don't focus on the goal. Antara benda besar yang ditulis ialah don't focus on the goal, but focus on the process. So message yang saya nak sampaikan, betul, kita memang ada goal, ada matlamat, ada hasrat. Tapi kadang-kadang kita juga berdepan dengan banyak kekangan. Contoh murid sebagainya berdepan dengan ketidakhadiran. Ya, betul. Sebahagian murid yang hadir pula berdepan dengan macam-macam kita dah ajar, tapi dia datang ni, kita pun ajar. Kita pun ajar dengan baik, tapi macam susah betul nak faham, nak lekat kan. So, message saya mudah. As long as you telah melaksanakan satu perkara itu dengan disiplin proses yang betul, even kita tak berjaya sepenuhnya, tapi hanya perubahan-perubahan kecil, anggaplah itu sebagai satu kejayaan. You dah boleh celebrate sukses. You dah boleh raikan ini sebagai satu kejayaan. Kita berdepan dengan 10 orang tak datang dekat kelas tertentu. Kita pun cuba faham mereka macam mana dia boleh datang. Akhirnya daripada 10 orang, lepas kita nego begitu begini, bolehlah kita nego sikit-sikit. Kalau datang lewat sikit-sikit pun kita terima kan. Kita nego kalau waktu petang ni kita boleh kita riliskan, tak payah tunggu waktu sampai waktu habis koko dan sebagainya kan, kita nego macam tu kan, supaya sekurang-kurangnya murid tu boleh datang kan ada satu pandangan put first thing first kan, yang mustahak datangkan dulu kan. So kita tak berjaya 10 orang tadi, kita mungkin berjaya 4 orang, anggaplah satu kejayaan. Jangan kecewa, sebab success is not a destination. Betul, kita nak selesaikan masalah 10 orang, tapi kalau kita tak dapat 10 orang pun, kita dapat 4 orang, itu adalah kejayaan. Untuk kumpulan tertentu yang kita memang berdepan dengan kekangan, so it's okay. Kita tak akan boleh berjaya sepenuhnya pun tak apa. Cukup dengan 1-2 perkara kecil yang kita capai, sekurang-kurangnya kita belum tahu boleh luluskan budak ni atau murid ni lulus. Tapi sekurang-kurangnya dia dah berjaya kita hadirkan ke sekolah. So you may have a good chance untuk polish dia dan beri peluang dia untuk dia belajar, pasal dia dah ada dalam kelas. Berbanding dengan kalau dia langsung tak ada dalam kelas kan. So sebab tu dia kata proses. Focus on the process, don't focus on the goal, focus on the process. So asalkan kita telah lakukan proses dengan betul, then berjaya tak berjaya itu kerja Allah. Dia sama macam bagi orang Islam yang kita solat kan, tak ada jaminan pun kita solat dan Allah akan beri kita syurga. Tapi sebagai orang Islam, kita tak ada pilihan selain dari bukan sekadar solat, tapi solat dengan betul. Betul kan? Betul. Solat, dan bila dalam solat tu ialah solat dengan betul. Ini bukan saya cakap, ni ustaz-ustaz saya pernah cakap dulu. Syurga neraka belum tahu, dia kata. Ya, betul. Itu hak Allah. Malah kalau you baca dalam setengah-setengah sirah, setengah-setengah kisah ahli-ahli sufi terkemuka dunia, Abdul Aziz Al-Dabbah misalnya, dia pun tak harapkan solatnya boleh bawanya ke syurga. Sampai satu peringkat malaikat beritahu Abdul Aziz Al-Dabbah, buat apa engkau solat zikir macam ni ya Abdul Aziz, sebab namamu telah tertulis sebagai ahli neraka. Dia jawab apa? Tak apa, sebab surga neraka tu haknya Allah. Dia sebagai hamba Allah ialah solat. Kan, sebab itu selari dengan firman Allah kan, kata macam tu kan. So kita pun sama. Kita jadi cikgu, jadi pegawai, pilihan kita ialah lakukan suatu kerja dengan betul. Berjaya tak berjaya itu milik Allah. So kalau tak berjaya sepenuhnya, you masih boleh gembira kerana telah melakukan perubahan-perubahan kecil, lakukan perkara-perkara kecil dengan betul. Lepas saya kata, bimbingan belum tahu, ada jaminan bimbingan kita tak berjaya. Baik, bimbingan kita akan berjaya. Tapi asalkan you telah laksanakan bimbingan dengan betul, you harus berpuas hati bahawa you telah melakukan satu kerja dengan baik. Walaupun tak semua orang akan
Tak semua tempat akan berjaya. Itu yang James Clear tulis. Don't focus on the goal, but focus on the process. Fokuslah proses. Buat kek, prosesnya kena betul. Lepas tu kek jadi kek, itu kerja siapa? Kerja Allah. Kerja you ialah buat kek, siapkan semua adunan kek tu, letak dalam mold kemudian letak dekat oven. Kan? Ada jaminan? Dah buat lah, macam dah betul sangat. Tapi, apa kek ni macam lain macam, tak sama. So, sebab itu kerja Allah. Tapi kerja kita ialah laksanakan dengan betul. Mungkin moldnya kena dilap kering-kering. Betul kan? Betul. Kena sapu margarin, pelantar butter dengan rata agaknya kan. Jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Ni selalu ni tuan tengok isteri tengok isteri bakar kek kan. Betul, tengok anak saya. Anak saya ni dia bake the cake tu banyak. Kadang-kadang anak saya ni belajar kat UTM tapi dia cuti. Bila cuti dia suka buat kek lah. Mungkin sebahagian untuk mak ayah dia makan, tapi sebagainya ada online kawan-kawan dia jual kat kawan-kawan dia pun jadi duit juga untuk dia kan. So boleh tukar handphone, tukar baju nak raya apa semua kan. Saya kata okey je, cuti kot. Jadi saya tengoklah, wah disiplinnya ialah itu yang saya tak sebutlah pasal budak ni pasal disiplin proses. Tapi this is among the disiplin proses yang memang kita tak ada pilihan. Kita kena lakukan dengan betul. Ngajar macam tu juga. Belajar macam tu juga. Kan disiplin prosesnya. Berjaya tak berjaya, kerja Allah, kerja Tuhan. Kan? Boleh saya betul. Bagus awak pandai menggunakan apa tadi, success is not a destination. But a journey. A journey. Kan? Itulah sukses sebenarnya. So now celebrate success lah, as long as kita dah lakukan dengan betul. Fine. Okay. Terima kasih tuan atas perkongsian pada hari ini. Okay, jangan lupa kepada yang belum subscribe untuk subscribe podcast PPD Johor Bahru. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hashtag kongsi sedikit. Hashtag